Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di negara yang bebas untuk kita melakukan maksiat. Kita nak beratur, beli nombor ekor, ia dipersilakan. Tidak ada orang yang akan menghalang kita. Kita nak mabuk, kita nak minum arak ke, kita nak beratur, pergi beli makanan yang haram, ia dipersilakan. Tak ada orang nak halang kita. Nak pergi clubbing, nak joget sampai pagi, ia dipersilakan. Kita diberikan kebebasan itu. Lantaklah nak buat apa. Kalau kita nak solat pun tidak ada orang menghalang kita. Kita nak solat secara berjemaah, tak ada orang yang akan menghalang kita. Kita membuat pilihan itu. Hari ini kita dapat kebebasan nak hidup bagaikan orang dalam syurga ataupun kita nak hidup bagaikan kita ni terkongkong mengikut peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dipersilakan. Kita dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan. Maka bersiap sedialah. Kita jangan salahkan orang lain, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita telah kerjakan.